Walaupun ada bibit, kadang-kadang kan you all dengan okey dia macam ni. Kalau you all tanya saya, nanti kenapa pakai tisu basah? Satu, kalau you all pakai kain buruk kotak, nak basuh, berlemui, berlengas dengan nak sidai. Dan dulu tisu basah mahal. Lah ni tisu basah, kalau you all tengok terutama brand ni, you all pergi kat beg kuning, seller bagi harga murah. Memang daripada dulu saya tak pakai brand lain. Hak biru ni yang saya suka. Nah, ada 6. Dan saya nak bagi you all tengok betul-betul kenapa saya pilih. Ya. Tips of the day, bila lepas pakai tisu basah, okey, tutup bagi rapat. Okay, tutup bagi rapat, kata dia kering. Koyak ni, you all tengok nah. Saya suka dia kenapa tak? Dah lah satu bekas ni, satu ni ada 80. Lepas tu tahan lama. Lagi satu berminyak terang mana pun kadang-kadang you all pakai satu lah. Ya tengok 1, 2, 3. Banyak. Tak payah nak pening kepala, nak panggil pula, nak pergi basuh bagai semua. Ni lap meja saya pula kadang-kadang kan. Tumpah ke, apa raya makan apa semua ke. Then you all lap. Senang. Dapur semua tak payah nak pening kepala. Ambil je ni. Dan pergi check dekat beg kuning. Okey, berapa harga dia? Kalau you all dapat tengah murah sekarang ni, pergi terus check out. Pasal apa? Senang praktikal. Yang ada bibit, diorang pun pakai yang ni. Kalau yang tak ada bibit, lagilah yang ni memudahkan kerja hampa. Lap dapur, lap tingkap, lap semua. Jangan lap mulut sudah. Okey, pergi beg kuning sekarang ni, tisu basah ni. Alright, bye. Assalamualaikum.